cuba cerita macam mana share dapat masuk AI. Wah, okay, share cerita sekarang. Okay juga kan? Sebab tak ramai. Jadi kamu je tahu kamu jangan share dengan siapa-siapa. Siapa yang dapat tahu ni dia limited. Biasa je. Macam yang sebelum ni. Macam itulah share dapat. Tapi share ni ada jalan cerita sebenarnya. Sebab share pendiam. Tapi apa yang meyakinkan share untuk masuk AI adalah family. Number one, memang family. Time tu Abe dah ni kan. Abe dah post apa-apa link apa semua tu. Share tengok je FYP. Tapi lepas tu tak lah. Tapi siapa yang bagi share link tu, siapa yang suruh share isi tu adalah family share sendiri. Bukan share. Diorang suruh share try je. Diorang cakap try lah. Manalah tahu rezeki kan. So share try. And then mau dipendekkan cerita, share dapat. Zahur sang idola do kau anjay Oh faham iya. Sebenarnya bukan share yang ni apply ni. Tapi family share bagi link tu. Lepas tu share isi je. Isi time tu pun tak berharap pun. Sebab ramai kan. Ramai batu isi tu 1000 orang. Jadi share pun tak berharap. Share tak fikir. Tapi tiba-tiba dapat message dari dorang. Apa ni time tu audition. Dapat audition. Thank you Share office cuti berapa hari biasa? Sehari seminggu. Share mau 1 kali dah mau. Dah boleh. Dah boleh. Dah mau mah. Kenapa belum tidur? Share susah mau tidur lah sekarang. Share. Ih. Share cuba kau cakap KL. Share sudah banyak kali cakap KL. Notice dorang jugalah. Thank you Yani. Thank you B. Thank you semuanya. Ya notice semuanya. Tak sambung study ke? Sambung tapi nanti. Hihi. Share buat konten prank anda. Nanti aku tahu apa mau prank dia. Banyak kali yang belum tidur. Itulah. Baca sih komen aku. Cari bakal share. Ya apa ni? Thank you for the gift semuanya. Demo poso dak? Poso. Cuma bolehkah jadi moderator? Hantar chat 1 tik. Selamat bersahur share yang cantik. Selamat bersahur juga. Konten kedua adakah? Ada tapi nanti share post. Kamu jangan lupa tengok konten pertama share, okay? Tekan link dekat bio. Lawannya share ni tiada lah biasa je.